Roti canai apa pula yang Abang Tebang buat hari ni? Okey, hari ni Abang Tebang nak tunjuk korang cara buat roti, beef roti yang macam dekat Bukit Bintang, Chinese beef roti tu. Sekarang dah dekat Bukit Bintang, dah ada dekat Putrajaya, dah merata-rata dah orang buat kan. Ini Abang buat versi roti canai. Dia bukan beef tapi sardin. Okey, sardin roti. Roti sardin. Ni sardin roti lah. Kan roti sardin yang 4 segi kan. Ni sardin roti. Cara buat dia sama macam beef roti tu. Tapi kita guna roti canai. Macam abang tunjuk tadi lah. Dia punya bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam roti bom. Lepas tu kita masak. Masak dia lama sikit lah. Masak dia memang lama. Nak bagi garing depan belakang. Tapi sardin yang abang buh tadi tu dah siap masak. Dia dah siap masak dulu dia punya inti, baru balut. Kotak ni takut tak masak. Hari tu abang buat daging, ramai yang tanya, masak ke daging tu bang? Masak ke daging tu? Sebab abang pakai kuali roti canai kan. Mungkin lah kurang masak. Tapi abang masak lama lah kan. Dia punya kejadian pakai sardin pun boleh jadi deh. So abang akak yang jual roti canai boleh tambah menu ni kat kedai korang. Sardin roti. Selamat mencuba.